Assalamualaikum guys, apa khabar? So, Fibromat hari ini disenaraikan di Bursa Malaysia. IPO yang ke-20 tuan-tuan dan puan. Tapi sejak belakangan ini pasaran IPO seperti FY katakanlah, dia tak berapa sihat, dia belum sihat lah, masih demam lagi kan. Namun demikian pasaran terbuka di Bursa Malaysia nampak gaya dah okey dengan foreign fund masuk dengan currency mengukuh kan, macam Ifah dah terangkan lah kan, bila currency mengukuh tu dia positif lah untuk pelabur-pelabur asing sebab nanti dia akan untung dua kali kan, double whammy, sebab dia akan untung dekat currency dan juga akan untung dengan melabur dalam bursa Malaysia kan. Tapi namun demikian kemasukan dana-dana asing tu walaupun semalam masuk sebanyak lebih 500 juta contohnya kan, fokus dia hanya kepada saham-saham yang berkaitan indeks lah kan, saham-saham muda, saham-saham public bank dan sebagainya kan. Itu cerita dia, saham Maybank kan. Jadi kita cerita sikit pasal Fibromat ni kan. Jadi FI memang tak sarankan saham ni. Sebab apa? Sebab dia adalah masa kat MITI mula-mula tu kan, offer dia 40 sen. 40 sen sahaja. Tetapi bila dah berjaya kan, dia naik pergi 58 sen. Yang mana kat situ je valuation tu dah tak betul lah kan, dah lari. Jadi ada sesuatu yang pada FY ada something wrong lah kan. So bank penasihat tu mungkin menaikkan harga saham tu sebab nak dapatkan dana modal yang tertinggi lah kan. Sebabnya apa tuan-tuan puan? Sebab kalau dia letak rendah tu, kalau jatuh bawah lagi lagilah payah kan. So dia letak tinggi lah kan. So sekarang ni kalau anda lihat, tadi pun buka 41 sen. Padahal harga padahal dia jatuh sampai 41 sen. Padahal harga mula-mula kat VT tu 40 sen saja kan. Kalau letak kat 40 sen, sekarang ni masih untung lah pada 49 sen ni. Tetapi sebab kerana dia letak kat 55 sen, dah rugi kan. So siapa yang jual-jual awal tadi, banyak jugalah kerugian dia kan. So tuan-tuan puan, pasaran IPO memang akan ambil masa untuk recover. Tapi pasaran bursa Malaysia secara keseluruhannya dah okey. Kalau anda nak trade untuk invest, dah tak ada masalah lah. Dan kalau anda nak trading ideas ataupun tip-tip saham dari FI, bukanlah akaun CDS dengan FI di kenanga kan. Nanti hari-hari insyaAllah FI boleh bagi tip-tip saham yang bagus untuk anda trading kan. Sebab FI cuma boleh bagi tip saham kepada klien-klien FI di kenanga sahaja. Alright tuan-tuan, hubungi staff FI Faziana untuk buat demikian. Alright tuan-tuan, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.